Tentera penggawai Israeliah telah mapuh 30 ekor dan sakit 1,291 ekor. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya? Jom bersama ikuti di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara-saudara, ibu-ibu bapa yang dikasihi yang diikuti bersama di dalam video YouTube FC Cerita Nabi dan juga page yang bernama saya Yi. Hari ini pada tanggal 10 bulan ni, tahun 20 ni, marilah kita sama pakat tahu perkenaan dengan berlaku-berlaku di Timur Tengah. Sebelum daripada kita nak tahu perkenaan dengan kemapuhan 30 ekor tentera Israeliah, baiklah sedikit untuk nak tahu juga kepada saudara bahawasanya pertikaian yang masih duk hangat lagi iaitu perkenaan dengan Israeliah dengan pihak daripada Iran. Saya dapat laporan daripada warta-wartawan dan Rudal dan juga KNN bahawasanya telah dilaporkan pada beberapa jam yang telah lepas pada tanggal 10 bulan ni tahun 20 ni, pada waktu tadi yang telah dilapor oleh pihak KNN bahawasanya pihak daripada Iran saat itu telah tembak akan sebuah kapal helikopter hak miliki daripada Amerika Syarikat di kawasan Teluk Hormuz ataupun dikatakan tempat sepik di Hormuz dan itu jatuh sebuah helikopter hak miliki daripada Amerika Syarikat yang duduk buat siasat ataupun duduk soknel di kawasan itu. Maka pihak daripada Iran telah tembak jatuh sebuah kapal sana itu. Dan di dalam hal itu juga wayak secara kadar tu tak ada laporan lah kata mapuh ke lagu mana rusak setara mana tu tak tahulah. Tapi kebakaran tu telah diceritakan oleh pihak KNN. Ada bakar agak sebab kata lah kalau tu ada apa ekor pun berkali mapuh muka jatuh dengan kapal dah. Jaranglah nak hidup tu. Itu hak kita tak tahu semua walaupun dia tidak laporan kata mapuh apa ekor, sakit apa ekor pun kita boleh tahu jelas dah. Pas helikopter tu kita boleh tahu dah. Kurang-kurang tu dua orang depan. Lepas tu hak belakang lagi tu 2-3 orang pula. Tu rolik ke. Tapi walaupun dia tidak dilaporkan dengan secara kata mapuh berapa ekor pun tak ada gapolah. Tapi kita tahu bila-bila kata gitulah letak kenya di kawasan yang telah berlaku tu. Cara dia lah tu tak. Baiklah saudara-saudara. Kemudian katanya pihak daripada Iran saat itu masih duk nak buat petikai lagi. Oleh kerana pihak daripada Amerika dan juga Israeliah tu masih nak bertindak masuk di beberapa tempat lagi, tempat kediaman di negara Tehran, ibu kota daripada negara Iran tu. Dia nak hotel lagi seperti mana yang telah berkata ke oleh pihak Israeliah. Tetapi kalau mengikut daripada Babi Trump saat itu, dia nak suruh pihak daripada Israel itu buat berhentilah, suruh cerca sekali pula, walaupun cerca yang ataupun berkecek berdamai di masa lepas mari dah tak berjaya ataupun long beliau abang Iraq, maka pihak daripada Babi Trump tu minta pula suruh berdamai ataupun cerca semeja sekali pula supaya dapat bertikai dan bukakan akan laut sepik ataupun congket Hormuz tu supaya dapat boleh melalui daripada perahu perniagaan, tak kira kapal minyak dan kapal air biasa ataupun angkutan barang semua tu boleh lalu semua. Itu dia daripada Babi Trump tu dah usaha suruh buka supaya nak beri dapat keselamatan dan dapat boleh jalan dengan resmi pula semula kali yang lepas lah, kali yang lain pula. Maka daripada pihak Iran saat itu dia tak akan buka dan minta cukai pula. Minta cukai tambah siapa-siapa yang nak lalu, yang tidak ada cukai tidak sama sekali boleh lalu. Kalau tidak ada bayar cukai. Asal mulanya di Laut Hormuz congket tu tak ada kena bayar cukai kali. Masuk semacam mana-mana pun di jamai-jamai mana pun pihak Iran tak biasa minta cukai dan minta bayar asing kerana hak dia, milik dia tapi tak biasa minta. Tetapi sekali ni semenjak daripada berlaku pertikaian dengan Israeliah ni, semua kapal kena masuk melalui dia kena bayar cukai.
Kalau tak izin, dia akan merosakkan kapal sana itu kalau tak bayar cukai. Dan lagi pula hak tak benar dia masuk walaupun bayar cukai pun tak boleh masuk dah. Kapal-kapal hak tak benar dia masuk iaitu kapal Amerika Syarikat dan kapal hak Israeliah dan segala kapal, semua kapal hak ada berkaitan dengan dua negara. Maka Iran tak benar masuk walaupun bayar cukai sekalipun. Itu telah istiharah dan telah maklumat kenyataan oleh pihak pembesar daripada Iran. Itulah sebagai maklumat ringkasan yang di situ. Seterusnya kita kembali kepada Lebanon. Semenjak daripada bulan 3 yang lepas, selepas daripada waktu tindakan yang terbaru, selepas daripada berhenti lama di antara Israeliah dengan Lebanon dan juga dengan Palestina, maka pihak Israel itu mula buat bertindakan pula di masa selepas daripada berjanji itu, bertindak terhadap Lebanon pada bulan 3. Bulan 3 yang lepas baru ni lah. Sampai ke hari ni semua jumlah laporan daripada pemberita Al Jazeera kata tentera Israeliah tu mapuh dah 30 ekor hak nyata. 30 ekor dah mapuh semenjak daripada berlaku bertindakan Hizbullah dengan Israeliah. Dan hak sakit saja, cacat, cedera ataupun luka parah yang duduk di hospital semua 1291 ekor daripada tentera Israeliah yang duduk di hospital. Itu yang saya dapat laporan daripada pemberita Al Jazeera. Itulah maklumat ringkasan supaya nak beritahu kepada saudara bahwasanya di Timur Tengah masih duduk haru-hara lagi, masih duduk kuat dan masih duduk berunding, tak berhenti-berhenti lagi duduk bertikir. Itulah maklumat ringkasan untuk video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan sekadar ni dulu. Sekiranya tidak ada keuzuran kat mana, tidak ada camping, masa ada luar, saya akan beri sebaran dan juga khabaran kepada saudara yang ikuti bersama. Jangan lupa supaya semangat kepada saya, saya minta tolong share-kan, beri sebarkan video ni supaya dapat tahu lebih ramai. Sekadar dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.